Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siri telaah seterusnya untuk tahun 2026. Alhamdulillah pada petang ini kita ada seorang lagi panel dan lagi satu buah buku yang kita akan kupas untuk siri telaah pada kali ini. InsyaAllah. Okey, maklumat yang disampaikan oleh dalam program ini adalah untuk tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Segala pendapat ataupun komen peribadi daripada panel adalah bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh panel. Okey, siri telaah ini dibawakan dari studio Pita UiTM Shah Alam. Untuk makluman, ini juga merupakan satu program pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan. Okey, untuk makluman semua, siri telaah ini sebenarnya merupakan satu platform pengajian dan perbincangan ilmiah yang memberi penekanan kepada pembacaan, penelitian, penghayatan teks atau isu secara mendalam dalam suasana yang beradab dan berstruktur. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan panel kita pada petang ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera diucapkan kepada saudari Nur-Izzah Zulaika. So boleh kenalkan sedikit latar belakang mengenai saudari Nur-Izzah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Puan Siti Rahayu kerana memberi peluang kepada saya untuk menghadiri siri telaah pada kali ini. Nama saya Nur-Izzah Zulaika binti Azhar, pelajar ijazah sarjana muda pengurusan perpustakaan semester akhir dan sedang menjalani latihan di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam. Okey, so saudari Nur-Izzah, boleh tak kongsi dengan kita apakah tajuk buku yang anda pilih ni dan mengapa anda tertarik untuk untuk membuat kupasan buku ini di siri telaah pada kali ini? Baik, pada siri telaah kali ini, buku yang saya bawa ialah Batik Sarung Warisan Kini dan Selamanya. Ianya kerana buku ini ditulis dengan pendekatan yang bersifat dokumentatif, visual dan interpretatif. Ia bukan sahaja mengumpulkan maklumat sejarah tetapi juga turut tafsir batik sarung yang menjadi warisan budaya yang hidup dan berfungsi. Dan penulis juga melihat buku ini sebagai medium yang merakam cara kehidupan, pemikiran dan nilai masyarakat Melayu. Justeru buku ini tidak memisahkan batik sarung daripada konteks sosialnya yang mengaitkan dengan kehidupan seharian, adat resam dan perubahan zaman. Okey, alright. So soalan saya seterusnya, saudari Izzah, okey, apakah yang dimaksudkan dengan batik sarung? Dilihat sebagai objek budaya, bukan sekadar pakaian yang diharapkan di dalam buku ini. Okey. Dalam buku ini, batik sarung tidak dilihat sekadar pakaian tetapi sebagai objek budaya yang merakam cara kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat Melayu tradisional, batik sarung digunakan ketika berada di rumah, menghadiri kenduri, malah dalam situasi keagamaan seperti pergi ke surau ataupun menghadiri majlis tahlil. Dari situ kita dapat lihat pemakaiannya dapat mencerminkan kesopanan, kesederhanaan dan adab. Apabila sesuatu objek digunakan secara konsisten dalam konteks sosial ataupun adat, ia akan menjadi simbol identiti. Jadi dengan itu, batik sarung bukanlah sekadar tekstil, malah ia adalah lambang kehidupan masyarakat sosial. Okey, bagaimana pula buku ini menghuraikan tentang sejarah perkembangan batik sarung? Buku ini menelusuri perkembangan batik sarung dari sudut perubahan zaman dan pengaruh budaya. Pada peringkat awal, batik sarung berkembang dalam konteks perdagangan dan pertukaran budaya serantau. Namun dalam masyarakat Melayu, ianya diadaptasi mengikut nilai tempatan yang mengaitkan dalam kehidupan seharian, baik dari segi motif atau maupun pemakaiannya. Sebagai contoh,
potongan sarung yang berbentuk segi empat panjang dengan kepala kain tertentu bukan sekadar rekaan estetik. Kepala kain yang sering menjadi fokus utama corak dan ini dapat menunjukkan kepentingan struktur dan hierarki dalam seni Melayu. Pada perubahan zaman pula memperlihatkan evolusi dan teknik tradisional kepada pengeluaran yang lebih moden. Namun buku ini menegaskan bahawa pilihan motif dan nilai estetik masih dikekalkan. Okay. So soalan seterusnya, semakin menarik kita punya cerita batik sarung ni sebenarnya kan. Okay, antara aspek penting dalam buku ini adalah perbincangan tentang motif kan. Tadi saudari Iza pun ada cakap mengenai motif. Mengapa motif ni diberikan perhatian khusus? Bagi saya motif ini merupakan jiwa kepada batik sarung. Apa yang saya boleh katakan, sebahagian besar motif adalah berasaskan alam. Sepertinya motif bunga yang melambangkan keindahan dan kelembutan, motif daun dan pertumbuhan menjala melambangkan kesinambungan dan pertumbuhan, dan akhir sekali motif geometri yang melambangkan keseimbangan dan keteraturan hidup. Jadi buku ini juga menghuraikan corak-corak ini bukan dicipta secara rawak tetapi ianya lahir dari pemikiran, pemerhatian dan nilai estetika masyarakat. Dengan erti kata lain, batik sarung merupakan medium visual yang melambangkan ataupun menyampaikan pemikiran Melayu secara simbolik. Okay. Kalau tengok kan, adakah buku ini menyentuh aspek kedudukan sosial atau simbolik dalam pemakaian batik sarung ni? Ya, buku ini menunjukkan bahawa dalam konteks tertentu, pilihan motif dan jenis kain dapat mencerminkan kedudukan sosial ataupun acara tertentu. Sebagai contoh, dalam majlis perasmian atau istiadat, batik sarung mungkin dipilih dengan lebih halus dari segi bahan ataupun corak. Namun dalam kehidupan seharian, rekaannya lebih sederhana. Ini menunjukkan kita dapat lihat bahawa tekstil juga berperanan dalam membentuk struktur sosial atau norma masyarakat. Okay. Mungkin saudari Iza boleh kongsikan dengan kita bagaimana buku ini melihat kedudukan batik sarung dalam masyarakat moden pada masa sekarang? Baik. Buku ini menekankan bahawa warisan hanya akan kekal jika ia terus dihargai dan terus digunakan. Kini batik sarung tidak terhad kepada pemakaian tradisional, malah ia diadaptasi dalam fashion, busana rasmi, malah dalam industri kreatif dan pameran warisan. Sebagai contoh, pereka fashion tempatan mengolah batik sarung menjadi skirt moden, dan di mana di institusi kebudayaan kita dapat lihat batik sarung dipamerkan sebagai artifak warisan. Dari situ kita dapat lihat warisan tidak statik tetapi dinamik dan berkembang mengikut zaman. Okay, alright. So soalan seterusnya, boleh kongsi dengan viewers di luar sana, apakah refleksi anda terhadap mesej keseluruhan yang ada di dalam buku ini? Refleksi utama yang saya dapat rumuskan ialah bahawa batik sarung merupakan manifestasi jati diri bangsa. Dalam dunia globalisasi yang pantas berubah, seperti warisan seperti ini akan menjadi penanda identiti. Buku ini juga mengingatkan kita bahawa memelihara warisan itu bukan sekadar menyimpan objek tetapi memahami nilai dan makna di sebaliknya. Jika generasi muda pada masa kini melihat batik sarung hanya sekadar kain lama, maka warisan itu akan terhenti. Jika ia dilihat sebagai budaya yang berkembang mengikut zaman, maka warisan itu akan terus hidup. Okay, mungkin yang terakhir daripada saudari Iza lah kan, orang kata saranan terakhir untuk viewers di luar sana, terutamanya warga UiTM, kat mana nak dapatkan buku ini, apakah pengajaran utama,
yang boleh kongsikan, Iza kongsikan dengan viewers luar sana? Baiklah, saya nak kongsikan dan saya nak kongsi sikit bahawa warisan saya rasa sekejap. Baiklah, saya akan kongsikan kepentingan sedikit dalam memahami warisan pada zaman sekarang. Saya yakin generasi muda zaman sekarang kurang berpengetahuan tentang warisan itu sendiri apa. Jadi dengan adanya buku yang mendokumentasikan sendiri warisan, terutama dalam masyarakat Melayu ini, sangatlah bagus kalau generasi muda itu dapat menambahkan pengetahuannya dan boleh dapatkan buku seperti ini di perpustakaan lah. Okay. Alright. So, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Iza atas perkongsian dan kupasan menarik tadi. Tersusun ya dia punya jalan cerita tu. So, ini menarik minat kita untuk mengenali lagi orang kata batik sarung ni. Okey, kalau untuk dapatkan seperti saudara Iza maklumkan tadi, kalau nak dapatkan buku ini sila dapatkan di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam. So dengan itu maka berakhirlah sesi telaah kita pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Iza kerana sudi memberi komitmen hadir untuk menjayakan sesi siri telaah pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri telaah pada masa akan datang. Selaku pemanganjur, saya ucapkan ribuan terima kasih atas komitmen semua viewers di luar sana. InsyaAllah jangan lupa nantikan siri telaah pada masa akan datang. InsyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.